Syawal, meraihkan kemenangan umatnya. Maaf dipinta, khilaf dan dosa, antara sedar ataupun tidak. Selamat Hari Raya ku ucap kepada semua, jauh dan dekat. Selamat Hari Raya ku ucap kepada semua, seisi alam menyambutnya. Selamat Hari Raya. Okey. Banyak yang respon, banyak yang DM, PM. Ya. Dia orang cakap persona ni dia lain lah, dia macam sesuatu yang dia apa ni, dia cakap macam band bukan daripada Malaysia katanya. So kita ni cakap ini lokal lah. Kita punya lokal. Mungkin kita banyak sangat mendengar lagu-lagu daripada luar, itu yang masuk ke kita dan jadikan music cradle lah. Macam mana nak describe music cradle? Dia punya apa dia more pada 90s punya vibes. Kita actually kalau dah masuk sekarang ni nak cakap apa satu spesifik style tu dah susah. So, saya datang daripada tahun 90-an. Saya cuba dah 50 kan. So drama daripada tahun 2000 punya muzik, East pun daripada early tahun 2000 kan. So saya rasa campuran umur-umur kita kita punya muzik yang kita dengar, macam Zul dia punya muzik dia mesti daripada yang genre yang lain. So kalau nak cakap senang, dia satu combination muzik yang kita semua dengar jadi sound radio. Jadi dia tak ada spesifik, but dia punya bau-bau dia daripada rock rock modern rock gitulah. Sebab mungkin kita cradle ni terdiri daripada beberapa generasi kan. Mungkin AD, Gen X. Gen X lah, saya Gen X. Saya millennial. Zul pun millennial juga. Lepas tu ada strawberry Gen. Strawberry. Ada masih 20-an. So 30-an saya Gen Z lah dia. Dia Gen Z ke? Gen Z. Saya Gen X, dia Gen Z Last lah dia. Last of the Gen Z lah, correct. Macam tu lah. Itu yang buat saya rasa unik lah kan. Macam tak susah nak define, tapi dia rock, tapi dia ada sound tersendiri yang alhamdulillah itu yang kita patutnya cari lah kan. Macam kita tak nak sound macam sesiapa, tapi diri kita sendiri lah. Dan satu di setiap nafasku, di setiap langkahku, memikirkan kamu tanpa rasa jemu di benakku. Kau berikan ku tanda, kau dan aku menyatu, bukan ilusi. Ku puja hanya kau yang satu. Kau bawa ku terbang merentas mimpi fantasi, melayan hati yang sedang berpuisi. Kau beri ku rasa akan lebih ku isi, harapan yang tak pernah sirna.
taklah fokus kat situ sangat. Cuma masa konsep tu, masa zaman-zaman tu EMI memang nak sound yang macam itu, tapi dia tetap push lagu Sanubari. Jadi ada sikit saya pun confused. Band alternatif tapi lagu tak tersentuhkan. Tapi lagu-lagu lain semua lagu heavy. So sebab tu sekarang kita sendiri yang tentukan apa yang kita rasa betul. Jadi kenapa kita push Ayuh sebagai lagu pertama untuk singgalan? Jadi orang kenal kita sebagai band yang bukan yang ballad tu, tapi kita ada lagu ballad. Daripada kita kenalkan kita lagu heavy rock, tapi kita terus pergi ke lagu ballad. So macam itu betul lah. Begitulah kita Salam perkenalan lah. salam perkenalan lah kan. Kan macam jauh kan. Kita try sikit hari. Ayo bangun dari mimpi-mimpi yang mengelubungi, habis berlaburan tanpa keluh kesah. Ku tiada yang olah hubungan cinta dan cinta tiga ialah sana. Rasa memajukan perkasa, bias jelas nyatakan warna keinginan. Neka asa rasa memajukan perkasa, bias jelas nyatakan warna keinginan. Oh, di sini aku berdiri, petikan setinggi langit. Semangat naungan, oh, tak kalah oleh waktu. Ku merentas dewasa, perjuanganku hingga kehilangan nafas yang terakhir. Kan dia apa nak explain tadi? Macam mana kita boleh start kan? Sorry macam ke laut pula. Itulah dia sound cradle lah yang baru lah. Di, kalau kita nak tengok setelah beberapa bulan, dah sampai sebulan Dah sebut. Betul. launching. So macam mana dia punya pasaran ni? Saya Album. buat sementara ni sekarang kita buat sendirilah. Macam kita distribute sendiri. Macam semalam saya hantar ke Nograng kan. Taruh je dah okey dah, orang dah masuk order. So saya rasa kita terpaksa buat macam ini lah. Cara-cara kedai-kedai pun dah kurang. Yalah, Tapi Alhamdulillah dia punya respon macam kita ingat 2-3 kopi jual, orang promo. Pasal mana tak pakai CD lagi. Yalah. So, Alhamdulillah terlebih sikit collector lah. still beli lah. Collector Macam terlebih hari sikit tu lah. kita kat Wadah pun aku tak sangka diorang datang. Lepas tu dah nak habis, jadi kita nak kena top up lagi sikit. So Alhamdulillah. Dah lebih 50, ada lebih. Lebih. dah. Lebih. Alhamdulillah sangat. Dah jauh. 200 dah habis dah. Dah habis dah. 200 habis dah. 200 dah habis dah, kira dah okey dah tu. InsyaAllah. Sekarang 2,000 dah datang. Kita pun tak Cover. ni kan, tak fikir pun. Tak ada plan jadi keluar gila apa. Memang ada. Itu memang saya idamkan juga sih. Pasal adalah macam company apa, Swilly dia dah cakap Swilly company tu yang jual-jual instrumen famous jugalah. Diorang memang dia cakap kalau you ada vinyl je kita buat free promo kat situ, kita buat betul-betul semua. Dekat Singapore sama kat Malaysia. So yang ini settle aja, jual kita cover-cover sikit, kita buat vinyl pula. So sekarang kita indie movement lah, independent lah. Macam itulah. So yang dekat Singapura tu nanti Cradle Solo kan ada seperti Tak ada, kita seorang. Ini kira dengan Rizalno. Rizalno ni dia Penampilan host lah, khas ada host. So Kita tak nak dia host lah. Dia nyanyi je. Host kena cari orang lain. kira dia okey, dia open, dia nyanyi lah. tengah ke opening ke. Supporting act kira macam itulah. So macam ni untuk Tampines Hub ni dia kira macam satu penghargaan jugalah dia orang turun kita kan, kasih tempat tu memang mahal.
rasa dia macam Z lah, macam Z. Oh, Tapi tak sebesar Z. Dalam setting dia dalam 400 lebih 500 gitu. InsyaAllah kita try makan. So selain pada CD kan, Cradle ada buat t-shirt. Ada. So itu kira t-shirt kita ada dua design lah. Buat design. Sementara ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buat lain-lain lah. Proses dia pendek tapi pasal tunggu studio, tunggu kita punya timing lapangan masa pasal jauh kan. Kita rekod separuh macam track apa violin semua bukan pun ada yang kita buat guide track dekat Sonic Legenda. Yun famous lah Sri Damansara sama Studio 47 dekat Woodlands lah Singapore. So ding dong setahun lebih juga Hampir 2 tahun lah. Dia mula memang projek ni mula kita dua orang kan. So lepas tu cubalah saya main bass, saya panggil kawan saya untuk main drum. Dia Zul pula masuk dalam gambar. Berjodoh dengan Zul. Padahal dah kenal ni, cuma kita tak terfikir, kita tak tahu whether dia interested ke tak kan. Dia tanya dia nak. Cakap okey lah. Kita rekod balik bass. Dia pula datang ke Singapore main kan. Dan lepas tu last sekali ada yang paling muda ni. Dia yang last masuk kan. Kita dah macam okey lah, dah tak ada drama tak apa, kita kira dia call balik. Sepatutnya setahun tu dia hilangkan diri. Saya dah cari dia cakap nak, lepas tu dia menghilang. Lepas tu bila tiba-tiba dia tanya balik, abang ada peluang lagi ke? So sebelum saya macam apa budak ni kan. Rupanya dia takut. Saya faham lah, macam kalau saya pun tu ke abang ni nak panggil macam kita bukan pasal apa, pasal kita lebih tua daripada dia kan. Jadi dia rasa macam pakcik-pakcik nak bagi aku main apa kan. So dia rupanya dia praktis nak kasih betulkan dia punya permainan. Saya memang kasih orang peluang kan. Dia okey lah nak jumpa, kita pergi ke Seremban. Pergi Seremban kita bertiga. First time dia ketuk je, okey lah settle, tak payah nak fikir lagi. Itu yang buat lambat lah. Tapi proses rekaman masing-masing sekejap. Semua champion ni. 3 jam itu habis 13 lagu. Ada 4 jam 4 jam 13 lagu. Is sama juga, cepat juga. So kita dah tahu apa nak buat kan. So kita dah lalui proses tu dulu. Saya dengan Is lah. Yang lain tinggal fit in aja. Jadi kita dah, bila saya rasa penyanyi dengan gitar dah tahu apa direction, yang lain senang lah. So proses menunggu tu lambat, tapi proses rekaman tu siapa Mantoyak? Mantoyak ni yang dulu kan. Mantoyak dia ada dia punya own, dia persona dia tu macam Dia sibuk dengan tribe dia ke apa? Dengan tribe semua kan macam itu. So itu pun projek je masa kita buat dengan dia kan. Album tu memang kira album yang nak kena buat dan buat je lah. Jadi tak jadi tak apa. Tapi yang macam yang sekarang ni is satu band yang band kita buat semua sama-sama. Yang macam tu memang dah siap masuk. Yang ni memang saya tulis lagu dengan Is. Sebelum tu pun dengan Spider kita pernah dengan dia juga. Jadi dah nampak lah dia punya lain lah. Ini band lah. So kepuasan lebih pada album ni lah. Ini kira kalau nak katakan apa baggage yang saya dah bawa 20 lebih tahun lah dalam muzik kan, saya letak kan kat sini. Saya rasa Is pun sama, Zul pun sama, Aga pun sama kan. So masing-masing ada input masing-masing kat dalam album ni. So bila kita buat hasil sendiri tu, kita mesti ada sikit rasa macam bukan je bangga, tapi macam okey lah ini My baby. Baby project lah kan, macam tu. Lain lah bang, dia rasa dia memang kepuasan dia tak boleh explain lah betul. Sebelum ni karya tu terhad terhad lah. Kita terikat ke apa kan, tapi yang ini memang semua sendiri kan. Bila kita lain pun rasa kita ambil karya orang, kita sampaikan dengan sendiri punya lain. So kita buat apa-apa yang direction tu memang saya dah ada certain idea yang lagu ni nak kena macam ni, lagu ni macam ni. Saya explain dengan Is pun cakap okey bang on. So kita rekod tak ada orang
yang Tak ada tolong kita. gangguan. Tak ada gangguan. Sendiri punya. Direction diorang. Cuma Pradengar tu Datuk Ramli baru ada kita, lah. ya, dah Dan siap dia rasa tu. dia suka, dia baru boleh dia on. bantu. Correct, And correct. they want dia Ya. resap. Terus dia resap. the Terus dia cakap band. okey, kita tolong kan. Tapi selain daripada tu Nizam je lah yang jurutera audio tu, dia yang banyak tolong. Okey ni saya rasa gambar macam ni, macam tu, macam ni. Jadi kita pun perlu telinga ketiga keempat untuk betul tahu kan. Ada benda yang dia buat saya pun tak suka, tapi bila saya dengar ada sebab. So sekarang saya belajar macam kadang-kadang benda yang kita rasa tak sesuai tu dengan telinga orang lain. Jadi saya paksa let go. Betul lah. Dah lama-lama dengar, betul juga dia cakap ada certain thing tu kan. So itulah penerimaan dan macam perubahan. Kadang-kadang kita tak boleh accept, tapi dia ada benda yang unless dia betul langgar, dia suruh kita main jazz ke apa, tu dia cerita kan. Kan Kisah dan rinduku padamu, suka saraf hayatku, bila kita berjauhan. Dahaga dengan kau semua, just melindungi diri kamu. Aku tersasar dalam bisa menusuk telur saraf. Aku hilang dari duniamu. Hadirlah di ketika ini, merawat lukaku agar aku sembuh. Hadirlah di ketika ini, merawat lukaku agar aku sembuh demi cintamu. ikrarku. Ikrar.